Hai guys, okay, ramai selalu tanya boleh share bacaan kolesterol dan komen lemak boleh buat kolesterol naik. Okay, so banyak kali dah saya jawab ni, tak apa. Apa pun ini bukan pandangan medikal, cuma perkongsian ilmu dan daripada pengalaman saya sendiri. Okay, so Dr. Philip Ovadia, pakar bedah jantung, saya dah baca habis dah buku beliau. Katanya setengah dari pesakit jantung beliau ada tahap kolesterol yang rendah. Pun boleh sakit kan? Nak explain pun buku ni tebal guys. Dan dari seorang biosaintis ni lagi, kajian dia katakan keradangan kronik punca banyak penyakit termasuk sakit jantung, obesiti, diabetes dan lain-lain. Macam mana keradangan kronik terjadi? Dari glycation cell, oxidative stress dan terlampau banyak radikal bebas. Dari mana punca semua ni? Dari gula darah tinggi sepanjang tempoh kita hidup guys. Jangan kata kita tak ada keradangan. Jika sakit dekat luar, kita boleh nampak kemerahan. Ini kan pula dekat dalam. Tisu dan organ badan slowly rosak. Dinding arteri kita slowly rosak dari glycation tadi. Dari glukosa berlebihan. Sesiapa yang ada lemak badan berlebihan, itulah glukosa berlebihan. Ia disimpan sebagai lemak. Now, badan kita hasilkan kolesterol tanpa kita makan kolesterol pun. Jika kita makan kolesterol, badan akan hasilkan kurang. Jadi tak kisah jika kita tak makan kolesterol pun, jika kerap makan jajan pink yang manis-manis, dinding arteri tetap rosak dari glycation. Tetap akan buat kolesterol sumbat. So, kolesterol adalah sumber badan yang sangat berharga. Kolesterol untuk membran sel, kolesterol untuk produce hormon, testosteron, estrogen, hormon-hormon yang kawal banyak fungsi badan. Kolesterol untuk sintesis vitamin D. Kolesterol untuk buat bile bila dilepaskan dalam usus. Bile ni untuk serap vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E dan K. Kolesterol untuk fungsi otak. Okay, so makanan yang paling tinggi kolesterol adalah susu ibu. Fikirkan, kenapa macam tu? Jika kurang kolesterol, masyarakat semakin bermasalah otak. Habiskan popcorn satu balang, tak takut. Tapi makan kuning telur 5 biji, takut. Paling sedih, pakar perubatan yang belum tahu bagi nasihat elakkan makan daging dan telur. Padahal banyak lagi yang lebih berbahaya patut dielakkan makan. Punca sebenar keradangan kronik, especially di negara kita yang amalkan banyak makan minum glukosa dan kanji tinggi sehingga 3 kali sehari. Panjang sangat dah saya terangkan ni. Anda tonton sendiri ilmu daripada pakar-pakar ni. Seperti Dr. Anthony Chaffee, Gary Brecka, tu pakar biologis manusia. Dr. Pradip Jamnadas, dia terbaik sekali, dia punya explanation. Dan seorang lagi, Dr. Ken Berry. Ada banyak sangat ilmu. Sebab tu saya tak kisah pun orang nak kata saya makan bosan ke apa ke. Saya sangat enjoy makan sihat. Saya rasa sangat baik. Okay, so satu hari, sakit tetap akan catch up dekat kita semua. Saya ingat, esok sudah tua guys.